Antara benda yang paling best dalam hidup kita ni tuan-tuan adalah melihat orang lain gembira. Lihat isteri kita gembira, lihat anak kita gembira, lihat mak dan juga ayah kita gembira. Walaupun kadang-kadang kita letih, walaupun badan kita ni tuan-tuan, Allahu Akbar, habis digunakan untuk memberikan kegembiraan kepada mereka. Tak perlu balas pun tak apa, tapi senyuman mereka menghilangkan keletihan kita. Kegembiraan mereka, gelak tawa mereka tuan-tuan, menjadi salah satu impian kita. Sebab itu kita berjuang pada hari ini. Orang tak tahu kita letih, orang tak tahu kita penat, orang tak tahu kita sakit tuan-tuan. Cukup kita je lah yang tahu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kerehatan sebenar kita bila? Kerehatan sebenar kita bila mana kita masuk syurga besok. InsyaAllah ketika mana kita meninggal dunia besok, moga Allah memberikan kepada kita kelebihan wa furushim marfu'ah, tempat kedudukan yang tinggi, kerehatan yang sangat-sangat sempurna di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.